buat kekak katanya akan boleh tolong tu apa dia maksudnya akhirat nanti. Baik, bila anak mati dalam kandungan, kalau anak itu telah kena 4 bulan dan ke atas, sunat letak nama. Faham? Katakan 7 bulan mati dalam perut, letak nama dia. Atau baru beranak sehari, mati, letak nama dia. 9 bulan nak beranak dia, mati juga. Dengan mak mati, sunat letak nama. Sebab apa sunat letak nama? Kerana tiap-tiap yang telah sampai 4 bulan dalam perut mak akan bangkit di padang mahsyar dan akan dipanggil. Sebab tu kena letak nama. Innakum satud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Wa ahsinu asma'akum. Kamu semua ni akan dipanggil di padang mahsyar seorang demi seorang dengan nama kamu, baik bapak kamu. Maka begitu baikkanlah nama-nama kamu. Maka ulama pun beristimbang daripada hadis ini kait dengan keadaan yang berkait dengan budak yang ditiup roh. Maka bila 4 bulan mati dalam kandungan dan ke atas, dia akan dibangkit di padang mahsyar. Kalau tak ada nama, kesian. Dan letak mana nama? Ini kita nak ajar. Bukan letak nama pejabat daftar pula anak mati yang melabur, tak payah. Anak kita dah mati, tak payah daftar. Mati dalam grup, cuma kita sebagai ayah berkata, aku namakan anak aku yang meninggal ini. Bismillah dulu. Dan yang terbaik, ulama akan duduk menghadap kiblat. Faham? Dalam keadaan berwuduk menghadap kiblat. Sunat. Kata Bismillahirrahmanirrahim, aku namakan anakku yang meninggal ini sebagai Fulan bin Fulan. Susah. Itu orang panggil letak nama. Dia bukan kena pergi jabat daftar. Orang tu bukan letak nama, tu kiri report nama. Letak nama ni ayah bagi budak, bukan mak. Ayah budak tu, bapak kandung. Pada dalam nikah, budak yang mati sebelum hidup lahir tidak akikah. Sebenarnya dapat tolong ke tak? Jawabnya dalam bab akikah ni tidak muktamad masalah budak yang diakikah tolong. Nampak? Sebenarnya tanda kegembiraan kita dapat cahaya mata, dan kita beri makan orang gula kambing, gula lembu kepada orang-orang sendiri kejiranan kita. Itu maksud yang paling utama. Faham? Dalam masalah anak mati tak sahabat, hadis-hadis mutahhar mengatakan siapa yang kematian anak, maka dia akan dapat pahala besar di hari kiamat nanti. Dengan syarat dia sokong pada 3 anak di mati. Tak sahabat dalam masalah akikah. Faham? Jika kita sokong, kematian ini adalah ganjaran kepada kita di hari kiamat. Tengok doa mayat, mayat, kerana mayat kadang-kadang. Mana dia terima kata Allah mahu kita? Tak. Terima kata jadikan